Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkongsi perkembangan terkini mengenai penggunaan dana hasil sumbangan yang disalurkan menerusi kempen untuk membantu penduduk di Muar. Menerusi hantaran di Trade, Syed Saddiq maklumkan daripada jumlah keseluruhan 650,959.21 yang berjaya dikumpulkan sebanyak 429,852.50 telah dibelanjakan bagi pelbagai insentif kebajikan. Menurutnya, dana tersebut digunakan untuk menyediakan 2,500 set food bank bernilai 136,575, pembelian 51 buah iPad berjumlah 99,909, selain 100 buah komputer riba bernilai 175,000. Bukan itu sahaja, sebanyak 18,368.50 turut disalurkan sebagai bantuan banjir kepada kira-kira 50 keluarga yang terjejas dan baki dana sebanyak 221,106.71 akan terus dimanfaatkan sepenuhnya bagi membantu rakyat di Muar. Untuk apa? 136,575 untuk 2,500 set food bank, 99,909 untuk 51 buah iPad, 175,000 untuk 100 buah laptop dan 18,368.50 untuk bantuan banjir kepada kira-kira 50 keluarga. Baki 221,106.71 akan terus digunakan untuk rakyat Muar, katanya. Apa yang mencuri perhatian, beliau turut menegaskan bahawa tiada sebarang kos pentadbiran diambil daripada dana berkenaan meskipun garis panduan tadbir urusan NGO membenarkan sehingga 30% diperuntukkan bagi tujuan tersebut. Walaupun garis panduan tadbir urus NGO membenarkan kos pentadbiran sehingga 30%, untuk kempen ini keputusan kami jelas, 0% untuk kos pentadbiran, 100% untuk Muar, katanya.